Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Hakim Adnan. Okey, untuk tahun 2026 ini adalah video pertama saya setelah saya tinggal dalam 6-7 bulan platform YouTube saya, disebabkan faktor saya sibuk dengan kerjaya saya sekarang ni. Daripada design engineer ke orang kata BIM, saya banyak urus orang kata design BIM. Kalau BIM tu adalah orang kata building information modeling. Saya dah masuk dalam bidang BIM. Lepas tu lepas raya ni saya dah tu serap ke training selama seminggu. Lepas seminggu tu saya nak kena kembali ke site pula. So itulah kerja-kerja saya. Memang agak sibuk dah sedikit. Kebetulan pada Raya Haji ni ada satu kereta baru ni, dimiliki oleh orang kata saudara bini saya ni. So sempatlah saya buat review untuk kereta Protosaga ni. Dan saya terang saya cakap, saya jatuh cinta. Rasa macam nak trade in yang Saga lama tu. Apa kata je lah, aku akan review sedikit. Jom. Ni kalau aku shoot dekat sini ni, orang ingat aku dekat Kedah. Sebenarnya aku dekat salah satu pedalaman di kawasan Mercung, Pekan Pahang ni. Okey, tanpa membuang masa, kali ni aku nak review. Ini adalah Protosaga MC3 yang terbaru. Ini adalah yang spek executive. Untuk yang Protosaga yang terbaru ni, dia ada tiga spek macam biasalah aku cakap. Yang pertama yang premium. Yang kedua ini adalah yang model eksekutif. Pertengahan ni yang last sekali adalah yang model standard. Daripada harga standard tu bermula 38,800 sehingga dekat harga berkurang dalam 49,800 So apa pun aku nak cakap terang ni, ini adalah kereta segmen A yang terbaik. Sedap gila kereta ni. Sedap berbanding dengan Saga MC2. Sedangkan MC2 tu bagi aku dah sedap dah. Sedap daripada orang kata banding dengan dia punya suspensi. Honda City pun tak sesedap macam Protosaga. Tapi sorry lah, berbandingan yang agak jauh. Tapi itulah orang cakap, orang kata sedap betul kereta di bawah Proton ni. Pertama sekali kita cakap dari segi eksterior lah, sebab dah lama tak buat YouTube ni. Okey, dari segi eksterior, dari segi design language dia, bagi aku dia macam orang kata hampir-hampir nak dekat macam Saga MC2. Terutama sekali dari segi design curve bontuk ni, lebih kurang sama macam yang model sebelum inilah. Tapi dia dari depan belakang, bagi aku memang jauh berbeza lah. Tapi secara teknik, secara peribadi aku, memang aku agak suka dengan design ni. Terutama sekali dengan lampu DRL dekat situ, dekat dalam lampu tu. Sebelum ni dekat bawah dah lebih sporty, tapi bila masuk dalam ni, orang kata matching dengan yang chrome logo ni, memang sangat kena lah dari segi design. Nampak simple ni. Orang kata kereta bagi aku kereta sedang compact yang sangat-sangat proper untuk keluarga-keluarga yang kata bergaji minimal ke sederhana ke, memang sesuai lah kereta ni. Memang complete package lah bagi aku. Dari segi bumper, termasuk dengan front sensor ni, bagi aku okey lah. Dari position dia punya bumper dia, orang kata design dia memang sangat-sangat kena lah. Simple je. Tapi aku suka dia grey besar ni. Kalau dari segi grey ni, seakan-akan macam orang kata Volkswagen Touareg lah. Lebih kurang lah. Sebab dia sampai kat sini dia punya grey design dia. Tapi bijak jugalah bagi aku. Lepas tu logo Proton Saga yang baru ni,
And then ni kalau untuk ni ada bagi projector LED, dia bukan lampu halogen ke projector lampu kuning tu, bukan. Dia bagi lampu projector LED sekali. Lepas tu yang ni adalah lampu signal dia lah. Lampu signal ni. Ini sebab tu aku suka. Lah dia punya lampu saja pun aku dah jatuh cinta dah. Dan kalau untuk yang model executive ni, dia bagi rim 15 inci lah. Dia bagi dia punya spoke dia orang kata 4 spoke. Tapi sebenarnya ia 8 sebenarnya. 8 spoke lah. 15 inci tapi masih mengekalkan tayar Atlas. Sama macam Saga MC2. Dan dia punya dia depan dia brake disc, belakang drum macam biasalah. Nama pun kereta marheng macam ni pun bagi aku acceptable. Dan dia punya suspension McPherson strut dan belakang torsion beam. Dan nanti aku akan cakap pasal engine nanti kemudian. Tapi untuk model eksekutif ni macam bagi aku kalau tak ada ADAS, tak ada ADAS bagi aku tak ada masalah langsung. Sebab aku sangat kurang bergantung kepada sistem ADAS yang terdapat pada spec premium. Tapi kalau untuk yang spec premium tu dia bagi ADAS yang basic lah. Macam aku kata dia ada cross traffic alert, blind spot monitoring ke apa, RCTA dan sebagainya lah. Tapi kalau untuk executive ni dia ada lampu sinar dekat sini. Dan dia tak ada, dia hanyalah manual foldable. Dia bukan auto tak ada, dia bukan elektrik punya. Tapi dari segi suspensi pun daripada jauh aku dah nampak dah. Dia punya part number ni PW926705. Aku tak tahu dia pakai apa brand yang ni nanti korang komen kat bawah ni lah. Ni right hand. Lepas tu ditulis LH. Daripada jauh dah nampak dah. Ada stiker ni. Tertempel kat sini. Lepas tu ada keyless entry dekat sini. Sama macam model-model Pro 2 MyV. Tapi yang cantik, yang kemas dia bagi juga chrome dekat sini. Tapi aku harap lah dia punya chrome ni long lasting lah, seperti mana yang ada pada Pro 2 MyV ni. Tu memang aku respect masih. Pro 2 ni bagus. Dia punya finishing dia, itulah ya, chrome dia kekal. Dia tak pernah dia macam luntur. Ni lah sama jugalah. Dan macam biasa sama juga dia punya tempat penutup minyak pun macam ni jugalah. Lupa aku nak review ni. Ini dia punya kunci dia. Dan kunci dia memang slim je. Nipis dia depan Proton. Sebelum ni gemuk. Yang untuk MC2 patut jadi kunci sebab dia tak ada keyless sebelum ni. Yang model MC2 yang facelift baru dia ada keyless entry punya. Bukan keyless ni ke push start button. Dah ada push start button. Kereta ni untuk executive dah ada push start button. Premium pun sama. Even untuk model standard pun ada push start button. Itu yang complete, yang package lah bagi aku. Bagus lah, tak kedekut Proton. Dan dari segi belakang ni bagi aku boleh diterima lah. Memang handsome lah, memang comel lah. Cuma kalau untuk yang premium aku suka sebab dia ada telak lampu kat sini lah. Tapi untuk yang model executive dan standard dia matikan dengan warna hitam. Lepas tu ada PROTON lah, dia punya stick dekat situ. Dan Saga logo baru dekat sini. IGT nanti aku akan explain apa benda tu. Itu IGT tu, itu dia punya engine terbaru daripada Proton, hasil kerjasama Geely. Nanti aku tengok. Dan ni dia punya dia lah. Belakang dia punya torsion beam kat sini. Cuma aku harapkan Proton kalau dari segi hose minyak ni, harap dia punya getah ni dia tahan lasak lah sikit. Harap macam tu lah, tak adalah bocor macam kita aku sebelum ni lah. Harap dia improve lah dia punya kualiti getah ni. Ni belakang dia macam ni. Yang bagusnya aku boleh masuk kepala kat belakang ni. Memang muat. Nak servis senang. Nak tukar hose hose fuel pun, pergi ke tank pun, aku rasa macam tak ada masalah. Tapi aku suka daripada Saga aku sebelum ni, dia ada punak button kat sini. Mana punak button ni? Ni lampu. Mana punak button Punak button, mana punak button? Sekejap aku cari punak button. Serius kereta ni tak ada punak button ke? Tak ada ke? Alamak. Serius lah, tak ada. Betul lah tak ada. Pelik.
Okey, mari kita tengok dia punya luggage space dia. Minta maaf lah. Okey, dari segi luggage space dia, inilah. Sorry. Okey. Okey sebab dia jalan dia agak condong sikit. Tu yang tu macam tu. Okey. Lagi space dia punya liter dia masih sama macam model MC2 440 liter. Dia punya lagi space dia memang bagi aku orang kata memadai lah dengan kereta segmen A compact ni. Tapi nak bandingkan Beza, tak boleh lah 508 liter kot untuk Beza dah lah besar ke dalam. Lepas tu ya Allah, Beza memang agak atas dia terbaik lah. Cuma bila nak letak dekat barang tepi ni, biasa tak boleh letak barang tinggi lah, sebab dia akan sangkut dekat sini lah. Dia punya pemegang dia ni, dia akan sangkut kat sini. Biasa aku akan letak macam barang kecil-kecil macam ni. Macam ni, benda-benda lembut tu dia boleh tolak ni. Macam ni. Inilah orang kata standard barang-barang orang balik kampung. Aku tak ada cerita lain. Aku rasa dari segi atap dia, dia bagi shark fin antena lagi yang ni. Sebelum ni dia bagi antena yang jenis style lama macam ni. Tapi yang ni bagus. Walaupun di dalam model eksekutif. Tapi memang aku akan ambil eksekutif yang kenapa, nanti aku akan cerita. Kita masuk dalam. Okey. Sama-sama kita pergi ruang belakang dulu. Sebab macam kunci dekat dengan aku kat dalam poket. Okey, so dari segi ruang belakang dia, apa yang aku suka, dia bagi ni adjustable headrest ni. So yang untuk kereta aku memang tak ada. Persona pun Evo tak ada aku rasa. Tapi untuk ni eksekutif dia bagi. Untuk standard aku rasa tak ada. Untuk standard eksekutif dengan premium dia bagi ni adjustable ni. Bagus Oi. Cuma untuk yang ni masih sama macam model sebelum ni lah. Kalau nak lipat kursi ni, dia akan lipat keseluruhannya. Dia tak ada macam split 60-40 ke. Tak ada. Harap-harap Proton boleh study lah, buat kajian lah. Kenapa mungkin sebab saiz tak sebesar ke apa. Tapi kalau nak lipat, nak bawa barang IKEA, memang kena lipat keseluruhan dia lah. Tapi dari segi ruang kaki dia yang aku sangat puji, macam ni. Memang besar. Tak perlu aircon belakang sebab aircon dia memang terlalu sejuk. Nama pun Proton. Aircon dia selevel macam negara kutub utara. Tapi dia ada juga dia akan potong sedikit kat sini untuk ruang belakang ni, supaya kalau macam ada lutut di kaki dia agak panjang ke apa, dia akan belaga macam ni. So dia adalah sedikit ruang dekat sini. Cuma untuk leg support, untuk peha support ni, dia bagi untuk kereta macam ni bagi aku biasa, sebab memang sedikit pendek lah. Itu biasa sebab nama pun kereta orang kata kereta rakyat. Dan yang bagusnya untuk model ni, dia bagi USB 2 macam ni, sama macam model Saga MC2 ni. Ada 2 USB port kat sini. Kira bagus. Senang. Untuk model standard je saja yang tak ada dekat sini, yang tak ada 2 ni. Alah, sayangnya kat situ. Tapi untuk saya macam aku 160 ke bawah, 170 ke bawah ni sangat sesuai untuk kereta macam ni. Kalau orang yang bagi aku orang tinggi, bagi aku recommend korang kena pakai segmen B ke atas lah. Tapi dan seat dia memang agak slanted. Dia bahkan lagi selesa berbanding dengan Pro 2 Beza yang aku duduk sebelum ni. Beza memang ya Allah, memang menegak betul. Ni okey. Ini okey, ni sangat okey. Ni selesa, betul-betul selesa. Cuma untuk ruang kepala ni, nanti korang komen lah. Aku rasa ruang kepala bagi aku okey, memadai. Kalau untuk orang tinggi ni, adakah dia sangkut kat sini? Wallahualam Ya, ada kat sini apa ni? Ada penyangkut. Ada penyangkut. Aku rasa kereta aku tak ada kat sini. Dan lampu tu masih sama lagi macam Saga aku dulu. Cuma untuk kali ni, untuk yang kaki yang tak boleh duduk ni, korang kena kaki berhati-hati sikit. Takut kena kuku ni tajam ni. Dia tak ada. Aku rasa macam dia tak sediakan cover untuk ni lah. Ni kelemahan salah satu Kak Akos jugalah. Dia bagi macam ni. Nanti aku tunjuk apa benda yang Kak Akos ni. Dia tak ada cover ni. Tak ada ni pun tak ada. Aku rasa Saga aku ada. Saga aku ada. Even Saga aku ada, tapi ni tak ada. Yang kedua dia Kak Akos dekat sini juga.
Sebabnya sebelum ni untuk Saga aku dia bagi dia punya cover cap ni. Ada cap untuk cover tutup ni yang tutup lubang skru ni. Tapi sebaliknya kalau untuk model baru ni dia bagi skru macam ni je. Dia tak bagi yang proper punya. Seperti mana yang pada kereta lain. Ni salah satu kat kau jugalah. Kalau pertama sekali kalau aku beli kereta pertama sekali tukar tayar, dan kedua tukar ni. Tukar nut punya ni. Bagi bertutup sikit. Tanpa masa kita masuk dalam. Apa yang bestnya, bagi aku okey. Nama pun segmen A. Memang tak perlu nak nak complicated, nak pakai adjustable elektrik ke apa, macam S70 ke S50 ke, tak perlu. Ya Allah, sejuknya. Okey, jap. Untuk isu yang ketiga ni, kita cakap pasal isu ala-ala ni selain daripada nut tu. Yang ketiga adalah dari segi cosmetic issue ni. Aku tak tahu kenapa dia macam terkumpil macam ni. Ini salah satu quality issue dekat sini. Lepas tu dia ada dekat sini. Ini kenapa ni? Katakan disebabkan minyak wangi. Ni bukan minyak wangi ni, aku tak tahu kenapa. Tolong komen ni. Ini masalah kosmetik ni. Tapi aku harap dia punya blade aircon ni harap improve kualiti dia. Tapi dia, aku suka design ni. Design oblong macam ni. Aku sangat suka. Lain daripada yang lain. Dia punya texture pun lain. Lepas tu ni macam Saga aku juga. Dia macam ada mesti ada gap. Mesti ada masalah dari segi alignment ni. Bagi aku, kalau jenis orang yang cerewet ni, aku rasa kalau orang macam OCD ni, aku rasa korang cari kereta lain lah. Bagi aku, macam orang macam aku ni, aku tak ambil kisah sangat, asalkan berfungsi. Yang bagusnya kedudukan dia punya card holder ni, dia sengit macam tu. Sebelum untuk Proton dia macam menegak macam tu. Ya Allah Rabbi, nak letak air macam dah macam buang kata sia-sia je. Kebanyakan aku letak duit healing untuk sebelum ni. Tapi yang ni ruang ni agak besar. Okey, dia sengit macam ni. So ada ruang kat sini. Ni bijak dia. Lepas tu ada soket kat sini. Dan USB dia dekat sini rupanya USB. Ni dia punya USB ni. Agak renyah sikit lah. Kena belaga. Macam nak orang gemuk macam ni akan belaga ni. Kalau USB tu agak besar lah. Tapi harap okey lah ni. Ada ruang ni. Lepas tu dia ada ni maksimum 3 kilo ni. Dia tarik hook kat sini. Dia tarik hook. Dashboard yang besar. Lepas tu lepas tu dia ada storage, sedikit storage nak letakkan play card ke apa. Lepas tu handbrake. Dan ini adalah gearbox 480 daripada IC, di mana IC ni adalah gearbox yang sama supply untuk gearbox Toyota. Sangat bagus. PRN DS simple dan sangat kemas Ni kemas. Okey, dari segi kualiti dia okey. Good job lah. Cuma ni lah ada komplain sikit. Walaupun ini adalah model executive, tapi dia tak kedekut dia bagi meter cluster macam ni. Full full screen macam ni. Bukan je full, maknanya ni screen untuk infotainment, yang ni display untuk meter cluster. So sini dah akan tunjuk lah dia punya fuel consumption. Dan paling mengejut untuk kereta dia punya jimat tak jimat ni. Okay, jangan tengok yang 204 ni. Sebelum untuk yang owner ni, daripada Pontian sampai dekat kawasan Kampung Nenasi ni, dia punya balance aku ingat lagi 320 km, which is dia pakai tu tinggal hampir 3/4 tu balance minyak. Maknanya fuel consumption dia bagi aku terbaik untuk jalan jauh. Inilah kereta yang terbaik. Dia dah bagi dia punya toggle ni aku suka sebab dia kemas. Nampak dia kemas. Finish dia punya ending dia kat sini bagus. Nampak macam kemas, nampak macam ni betul-betul kereta moden ni dah betul. Sebelum ni macam kereta style macam kereta lama kereta aku ni. Dia macam buat macam ni, macam Myvi. Bagus. Padahal Myvi ke depan. Baguslah. Benda baik kita kena ikut. Lepas tu lampu, ini dia punya lampu. Signal macam biasalah, ikut style Eropah punya. Macam biasalah. Ini standard Proton. Ni wiper.
Okey, dari segi steering dia, dia macam dia ambil daripada Proton X50 ni punya pattern dia macam ni. Lepas tu dia ada rata sedikit rata kat sini. Anda pernah nampak color base sporty. Kalau untuk model premium, tak silap aku dia ada stitching benang kat sini. Lepas tu dia ada butang home kat sini. Kita boleh control kat sini. Cuma dia punya volume, kalau dia punya beat sound tu dia nampak okey lah. Okey, boleh lah. Aku bagi 3/5 bintang lah untuk sound. Tapi bagi aku, sound beat paling aku suka adalah brand daripada Sony. Apa ni? Okay, mode untuk mode radio. Okey. Tapi tekan mode, dia pergi ke radio saja ke? Dia tak pergi ke infotainment system. USB, audio. Kejap Okey. Dan untuk yang sistem ni, bagi aku dia punya brightness dia bagi aku agak sederhana lah. Terutama saya di bawah cahaya matahari. Kita ada vehicle punya tu, follow me home. Ada follow me home lagi lampu ni. Nak off boleh, nak 30 second, 60 second dia boleh set up dekat sini. Display, sekejap kita slow sikit. Okey, lepas tu display brightness dia nak berapa. Tengok kita boleh adjust dekat sini. Oh, bright kan. Dia punya ni dia okey. Okey lah, okey. So pergi ke 4 lah. So dia punya sound system, equalizer setting by Proton, ada classic rock. Okey, ada kita boleh set up. Dia punya audio ni bagi aku lebih bagus, sedikit bagus berbanding dengan model MC2. MC2 pun dah kira bagus dah. Ini bagi aku sangat bagus. Dan untuk kategori segmen A berbanding dengan Pro 2 beza. Sound Pro 2 agak out, memang out. Untuk kaki audio Pro 2 orang kata not recommend lah. Dia punya Bluetooth sistem. Cuma kalau untuk secara ADAS ni korang boleh set up dekat sini juga. Tapi sebab ni kereta ni tak ada ADAS. So macam ni lah dia punya basic dia. Basic dia macam ni, tak sama macam dia punya display ni okey lah. Tak sama macam kereta-kereta China yang lain lah. Ni okey display dia. Ni touchscreen dah. Ni bukan touchscreen Ni bukan touchscreen. Dia akan display macam ni lah. Dia punya serik ni orang kata seakan-akan macam ala-ala macam Mercedes. Macam Mercedes A-Class macam tu lah. Serik display macam tu. Dan untuk bawah kita ada push start button. Cuma dia tak ada ni lah. Macam foldable untuk yang side mirror tak ada. Dia boleh control mirror dekat side mirror. Dan aku kata ni height punya lampu lah, level. Leveling untuk lampu. Nak tinggi pun. So ambil yang paling ni lah. Ni je lah. Dah cukup. Okey, ini adalah enjin terbaru daripada Proton, iaitu enjin orang kata IGT, hasil kerjasama daripada Geely, Renault dan sebagainya, di bawah satu payung yang orang kata payung yang sama, iaitu syarikat horsepower yang mengeluarkan enjin semua enjin moden untuk pasaran kereta-kereta China, kereta-kereta Proton, termasuk kereta Proton juga, dan kereta-kereta Conti juga macam Renault ke, kereta macam di bawah Stellantis ke, semua di bawah horsepower enjin yang sama, enjin horsepower juga. So untuk enjin IGT 1.5 IGT 4 silinder tummy king, bukan timing belt macam model VVT sebelum ni. Dia menghasilkan 120 PS dan torque adalah 150 Nm of torque. Dia punya jalan adalah gerak depan lah, ada front wheel drive, lepas tu gearbox 480. Dia punya intake dia dekat sini dia intake dekat sini dan exhaust dekat sini. Dan bagi aku untuk dari segi layout dia memang serviceable lah, mudah service dan mudah maintain. Dia punya kedudukan alternator, kompresor aircon ni, memang sangat-sangat bagus lah. Memang ada ruang, sedikit ruang dia memang senang nak service lah. Paling senang sekali ejector lah. Dia punya ray dia, kalau macam nak cuci ke apa, memang sangat-sangat mudah lah. So tengok dia punya intake dia daripada Geely. Nampak ada siap ada logo ni, Lee & Co. Distributor dia punya tu Lee & Co. Semua menunjukkan ini adalah orang kata engine di bawah Geely. Yang manufacture engine by horsepower. Tapi sejujurnya memang aku suka posisi macam ni, posisi intake macam ni, lepas tu exhaust dekat belakang ni, supaya dia tidak kacau dari segi sistem radiator ni. Dia tak kacau dia punya heat area ni dekat kawasan
Radiator ni dah kawasan dah panas dah. Lepas tu apa dia punya exhaust tak masuk exhaust yang panas juga. Kalau sebelum ni memang panas lah kawasan ni. Kawasan ni agak panas. So bila dah ada yang intake dekat sini, bagi aku okey. Exhaust dekat sini bagi aku lebih, orang kata lebih efisien. Tapi bagus lah. Aku suka macam kedudukan enjin macam ni sebabnya dia tak ganggu dia punya sistem radiator dekat sini. Dia tak ganggu kepanasan radiator dan tak ganggu, kata maknanya so kipas ni orang kata lebih orang kata lebih stabil untuk berfungsi lah. Kalau betul, kalau sini dah panas, sini ni ada panas, jadi macam kipas ni akan memberi kesan kepada ni lah, orang kata motor kipas lah. Tu yang tak bagusnya di situ lah. Cuma sayang sekali dia tak ada ni lah, stabilizer bar yang ada pada MC2 ni. Itu saja yang orang kata kat kos kat situ lah. Tapi dia punya two wheel dia, tongkat masih sama macam kereta aku lah. Baik. Okey, kenapa aku suka ambil executive berbanding dengan premium, dan kenapa aku suggest owner ni ambil executive berbanding dengan premium. Pertama sekali gearbox. Sebab untuk yang model standard sehingga executive dia pakai 480 IC. Kalau untuk yang model premium saja dia pakai gearbox CVT daripada Punch. Tapi bila sebut Punch ni, minta maaf lah, walaupun dia dah ada improvement ke, ada kata sedikit tuning ke apa, aku tetap akan pilih 480 juga. Aku tak akan pilih kereta-kereta yang ber-CVT ni. Pertama sekali aku tak suka dari segi bunyi CVT dia. Walaupun Tuan Hazri betul dia cakap dia punya CVT dia tak sama macam CVT sebelum ni. Tetapi CVT tetap CVT. Dia ada kita orang Malaysia ni memang betul-betul kaki tekan lah. Dia bukan berjiwa bawa kereta macam kereta di Jepun lah. Itu jawapan aku lah. Orang kita ni memang bawa macam, memang betul-betul lenjan lah, senang cerita, bawa laju. Memang kita ni bawa secara agresif. Sebab tu aku lebih suka kereta conventional gearbox 480 berbanding dengan kereta 480 berbanding dengan gearbox CVT. Kalau ada 7DCT aku ambil 7DCT. Cuma dia kos dia lebih mahal, dia punya kos akan datang untuk maintenance major ke apa lebih tinggi berbanding dengan CVT. Tapi dia punya DCT lebih lasak berbanding dengan CVT lah, secara amnya. Asalkan bila pakai kereta ni, kereta macam berkeluarga ni, pertama jagalah minyak enjin, kedua minyak gearbox, segala minyak yang ada kat sini lah. Tapi kalau untuk kereta ni, aku lupa, dia bukan hydraulic power steering, dia pakai EPS, electric power steering. So bila dalam keadaan pemanduan macam ni, jalan laju, bawa laju ke apa, baru kita boleh rasa dia punya bekerja tu sedikit berat. Kalau macam pada permulaan dia, memang rasa ringan betul lah. Jadi sekarang ni bagi aku, sekarang bila bawa ni lagi ringan berbanding dengan model-model EPS tu, electric power steering, berbanding dengan hydraulic power steering. Ni rasa lebih ringan. Berbanding dengan Saga aku sebelum ni. Tapi betul sejujurnya bagi aku sangat-sangat suka lah kereta ni. Jawapan aku rasa nak training, tapi tunggu masa saja bagi aku nak training ataupun tambah Saga satu lagi. Itu jawapan dia. Cuma masa tidak mengizinkan. Masa dalam masa lah, senang cerita. Gaji insyaAllah okey. Gaji itulah, memang betul-betul Saga ni, sebut Saga ke apa, dia punya suspensi dia, ya Allah Rabbi, betul-betul sedap lah. Lagu rumah tak rasa apa, betul lah. Padahal Saga aku tu dah sedap dah, ni lagi sedap. Alah, highlight ni pun, highlight ni, ya Allah, tak pandai bawa highlight ke ni? Pergilah tepi sikit, dia dah lah tinggi.
Aduh lah. Okey, jap. Kita round sekali lagi boleh tak? Aku masih tak puas lagi dengan kereta Saga ni. Sedap betul lah. Sedap betul lah. Aku rasa ada orang nak balik tak duduk sangkut lagi. Hei, sedap betul. Itulah magicnya kereta Proton ni. Bila kita duduk ni, bila kita memandu ni, kita pertama kita tak rasa penat. Kita rasa macam seronok memandu. Rasa nak bawa jalan jauh lagi. Okay. Betul lah orang kata kereta Proton ni tak susah untuk jalan dekat. Dia memang susah untuk jalan jauh. Cuma untuk Proton ni, yang paling best korang kena cuba bawa ni jalan-jalan kampung, jalan macam jalan yang biruk ke, jalan-jalan yang agak teruk sikit, sedikit teruk, macam jalan Muazzam ke, jalan Muazzam Kadir pun dah bagus lah. Jalan Muazzam ke, daripada Muazzam Segamat ke, cuba jalan macam tu, jalan Romping ke, jalan-jalan Beliku ke, Bukit Putus ke, jalan Bukit Fraser apa, korang kena cuba dengan Proton ni, Proton Saga ni. Walaupun dia adalah kompleks sedan A segmen ni. Satu lagi, ingat dia untuk yang Saga sebelum ni kan dia pakai platform yang sama, iaitu platform Proton Savvy daripada BLM sampai MC2 ni. Kalau untuk yang moden ni, dia pakai platform AMA Architecture. Okay, kalau AMA stand for Advanced Modular Architecture. Untuk yang platform AMA ni, akan datang Proton akan keluarkan kata platform yang sama untuk model-model yang seterusnya, macam model contoh aku tak tahu belum ni, Saga Cross ke, Proton Azora yang baru ke, kata Proton Persona yang baru ke, kita belum pasti lagi kan apa dia punya perancangan akan datang untuk model-model Proton. Tapi apa yang pasti model Proton yang akan keluar banyak model-model barulah, model-model sendiri insya-Allah. Dan okey, kita test dari segi acceleration dia punya pick up dia macam mana, dia punya pergi tu macam mana kan. Tapi difahamkan bila dia make dengan gearbox 480 ni, bagi aku pemandangan dia tak selincah macam Predator MyV lah. Tapi bagi aku dengan engine 1.5 ni, okey, sedap je. Jalan jauh betul sedap. Ya Allah, acceleration je bagi aku okey lah. Dia tak se-pick up macam Predator MyV lah. Tapi bagi aku ni okey. Berbanding dengan Saga MC2 tu, yang model sebelum ni, bagi aku yang ni okey. Ya Allah, sedapnya. Masa nak jalan lagi boleh tak? Last. Aku lajak jauh sikit. Ya Allah, sedapnya. Aku nak rasa feeling je. Takkan aku nak pergi jauh sampai nasi kan. Tapi sedapnya. Ini betul lah racun lah kereta ni. Rasa nak bawa lagi. Ini baru dengan tayar Atlas. Cuba dengan tayar Continental CC7 kan. Ya Allah, Memang senyap habis lah kereta ni. Dan satu lagi tak ada bunyi CVT apa yang mengaung apa, 480 sahaja. Betul lah kereta ni, betul-betul sedap lah. Seat pun okey bagi aku, sedap walaupun nampak macam nipis, tapi okey lah seat dia ni, seat Saga yang terbaru ni. Display bagi aku okey. Untuk mata aku, dari segi display dia, bagi aku okey, sangat bagus. Walaupun dia pakai brightness dalam level 4, dekat level 4 ni, aku rasa level 4 ni dah memadai dah. Dia tak boleh terang sangat lah. Dia bawa cahaya mata ni. Tapi aku nampak display ni. Tapi dari kamera ni, korang nampak macam biasa je kan. Nampak macam ada flare apa, bayang-bayang apa lah. Bagi aku boleh nampak jelas. Dia punya fuel consumption dia instant 0.9 liter per 100 ke. Punya odo dia agak kecil sikit lah, 1.539. Odo ni kecil sikit lah. Ni tak nampak ni. Bagi aku kalau odo ni besar sikit, bagi aku okey, tak masalah.
Sejujurnya pada pendapat aku untuk kereta ni terbaik. Dapat kita lajak sampai dekat dia, dekat Speedmart lah. Okey, kepada yang penonton YouTube saya ni, untuk yang model Saga ni, aku boleh cakap korang ambil je Saga 1.5 tu. Ambil je. Korang jangan fikir banyak, ambil je lah. Ambil je. Cuma ada orang cakap, ada orang kata aku menerima beberapa isu lah yang daripada pengguna Saga MC3 ni berkenaan dengan enjin. Sebagai contoh, enjin bunyi kelak-kelak ke apa ya, hose bocor ke apa, korang kena cepat-cepat orang kata direct pergi ke tu lah, Proton Service Center lah. Sebenarnya kalau benda-benda macam tu korang boleh claim. Dan claim lah, kalau boleh claim cepat-cepat lah. Lepas tu ya follow up dia punya isu yang apa yang anda miliki ni. Sebabnya dia Proton ni, dia punya after sale ni, dia kena bekerja kuat lagi lah. Dia punya after sale Proton ni, yang pertama. Yang kedua kepada QC Proton di Kilang Proton, sama ada di Tanjung Maling, memang Tanjung Maling pun, sorry, Shah Alam dah tutup dah, minta maaf ya. Korang kena alert lah, alert. Mata kena buka luas. Korang kena buat kerja dengan teliti. Korang kena follow disiplin kerja dia Pro 2 Toyota, dan macam mana kilang-kilang yang macam line assembly ni lah. Korang kena tengoklah dari segi kualiti. Walaupun tak setinggi macam Toyota, tapi sekurangnya korang kena tengoklah, double check lah dia punya QC ni. Sebagai contoh macam ni lah, benda-benda kecil macam ni pun kalau orang OCD ni, confirm diorang macam reject bulat-bulat untuk kereta macam ni kan. Sebab walaupun benda kecil, tapi bagi aku besar. Macam gap dekat gap dengan dekat bonnet enjin ni pun, korang kena tengok betul-betul lah. So apa-apa pun untuk kereta ni, bagi aku bagi 4.5/5 bintang. Sebab apa? Dia dari segi dia punya complete package dia sangat bagus. Ada JPJ. Aku rasa aku ending video dekat sini saja sebab ada JPJ dekat ni depan DIY tu. Okey, aku boleh cakap kereta ni, ya Allah Rabbi, korang sangat beruntung lah bila dapat kereta macam ni. Terutama sekali para graduan yang orang kata lepas habis belajar dapat kerja baru dengan harga macam 2,000 lebih ke 3,000. Korang sangat beruntung lah. Sebab untuk Saga ni salah satu model Saga yang orang kata changes dia sangat banyak lah. Memang major changes lah. Lampu dia bagi bukan lampu kuning, lampu LED, lampu projected LED. Lepas tu ada DRL yang cantik, yang comel macam tu. Lepas tu kalau korang ambil yang model premium, ada sistem, cuma dia gearbox CVT lah. Cuma executive dia tak ada ada salah. Tapi bagi aku benda ni, orang macam kita ni tak adalah perlu sangat. Dan lepas tu dia punya aircon, sistem aircon dia memang sejuk. Nama Proton, sound system dia bagus. Lepas tu enjin 1.5 IGT, enjin 1.5. Itulah untung orang-orang zaman sekarang ni, orang macam orang baru memulakan hidup ke, keluarga kecil ke, sangat beruntung lah. Dengan harga 40,000 ni korang boleh dapat package macam ni. Enjin 1.5 nak jalan jauh sedap, nak jalan dekat pun okey. Jimat minyak memang saving minyak dia memang bagus lah. Berbanding dengan model Saga aku sebelum ni, macam aku ni yang ada macam Saga yang MC2 yang platform macam sama macam platform Proton Saving yang lama tu. Tapi Proton Saving pun memang sedap juga. Bawa handling memang power lah. Jimat minyak, cuma enjin macam haram jadah lah ya bawa dia. Dan lepas tu itulah memang complete package lah. Aku Saga model sebelum ni kalau korang bandingkan Saga baru ni, memang jauh beza langit bumi. Kalau korang bandingkan BLM ke apa, nak beli nak korang macam bahajat nak beli second ke, kalau betul-betul tak mampu sangat beli BLM pun tak apa, tak ada masalah. Tapi korang kena tengok kereta ni jugalah. Kalau ambil kereta macam kereta Toyota Vios ke, dengan gaji korang macam tu, Toyota Vios, Honda City ke, Mazda tu dah tak ada dah kereta-kereta macam tu lah. Even kalau S70, korang kena tengok kereta ni dulu. Untuk yang adalah baru nak mula ni, baru nak up ni. Ni kereta starter pack yang terbaik bagi aku. I love Proton Saga. Okey, dan satu lagi, dia punya wiper dia, Masya Allah, senyap.
Berbanding yang Sagai MC2, ya Allah bising. Sagai yang untuk yang stok punya ni, senyap. Alhamdulillah, tak macam model sebelum ni lah. Cuma aku tahu kenapa bising. Aku dah tu yang okey, mungkin aku rasa getah tu dah lama dah tu. Walaupun aku tukar brand yang brand hell lah, tak silap aku. Brand yang agak kualiti jugalah. Tapi lama-lama dia bunyi jugalah. Tak tahu yang ni memang pada permulaan dia memang bagus lah. Tak bunyi. Macam Saga sebelum ni, awal-awal beli dah bunyi dah.